Tapi dia kata tak ada apa-apa, alhamdulillah. Awak tak ada, bebas lah daripada benda-benda orang hantar ke apa. Cuma banyak-banyakkan beramal lah, berzikir. Dia kata dengan aku lah. Aku pun alhamdulillah lah. Tapi dalam masa yang sama still lah dia macam jantung aku laju. Jantung aku laju tak, tidur jantung laju macam kelari. Anxiety. Macam tu lah aku rasa. Lepas tu aku pun pergi check up, doktor ambil darah apa semua. Doktor kata 50% mungkin boleh. Dia cakap itu. Nak mati? Yes, sebab apa? Aku disuspek ada kanser. Assalamualaikum semua. Kita kembali lagi dalam Carat Podcast Close the Profit. Dan kalau kita ikutkan sebelum ni tetamu jemputan kita ni sekarang dah jadi kita punya co-host ataupun one of Carat Club. So siapakah dia? Fatah Z. Assalamualaikum. So first of all terima kasih kepada Carat kerana trust untuk pada saya untuk menjadi co-host . Okey, apa-apa pun kita ada tetamu undangan iaitu yang kuat maki tak kuat maki, kuat meludah. Betul. Kau rasa siapa? Dia tutup dengan bantal ni? Okey, kita akan Seram. kenalkan dia. Ababos. Assalamualaikum semua. Baik. Ludah sekali. Aku itu memang itu. Okey, aku nak tahu dulu. Yes. Kau masuk je aku nak tanya soalan. Okey, tanya. Okey. Sabar dulu. Aku masuk sebab kau dah ludah. Kenapa? Kenapa kau buat khidmat ludah? Itu je aku nak tahu. Sebab ludah ni adalah salah satu benda yang kau nak tunjukkan kau tengah Jijik. bukan. Kau nak tunjuk kau betul-betul tengah marah. Itu dia orang cakap the keramat of marah kau lah. Dia paling, oi aku tak boleh tak cakap lah ni. Keluarkan najis dalam mulut. Itulah level kat musibat daripada ludah tu lah. Yang tengah aku puasa dapat satu hilang hari marah kan. Tengah puasa satu hari tak makan. Itulah. Benda-benda tu lah yang buat aku macam nak hilangkan baran aku. Sebab aku ni sembahyang 5 waktu belum tentu lagi. Bukan, orang cakap tak sempurna lagi. Jadi tak naklah makin amun. So maknanya kau ludah tu pada orang paling jijik lah untuk kau. Yes. Kalau aku marah kau dah sampai level aku ludah tu, maksudnya aku dah betul-betul marah kau lah. Jangan sampai aku tarik kereta mak kau lah. Sabar. Awak okey, Ababos, sabar, tenang. Okey, Ababos. Alright. Nama sebenar apa? Waduh, aku nak cerita ke? Short je, nama manja. Okey, kalau kat rumah. Kat rumah aku baby lah. Dia baby. Kalau tengah bini aku menyiap aku, baby Natang. Tak ada macam kalau orang kenal aku ni Harit lah. Nama panjang tak ada kita tahu, nama aku Daddy Hood lah dulu. Kawan aku Daddy Hood tu. Dia kaya orang dia. Kaya. Sekarang Tapi kau masih kaya lagi. Tapi podcast sekali panggil aku. Harit apa? Harit. Dia lah yang popular kan nama aku Harit tu. Harit. So maknanya budak-budak taman pun panggil kau Harit lah. Tak. Lepas tu? Ada lah nama rahsia tu. Cerita cerita budak-budak lah. taman kau Nama- panggil apa? Budak semua Budak-budak panggil aku budak-budak seremban. Dia panggil aku boy. Boy. Nampak macam nama yang dalam seluar betul. Kecil comel. Itulah dia boy. Tak adalah sebab dulu aku ni kecil orang dia halus. Kau tengok sekarang besar. Orang cakap berurat, kekar. Tapi sekarang Macam nampak pakai tough. minyak gambir. Itu lah Ababos. Nampak Ababos ada buat badan sekarang kan? Ataupun angkat Viva ataupun Vios. Betul ke? Yes. Itu berat yang minimum untuk Ababos. Mungkin sebiji keris. Sebiji keris untuk Sebiji sebelah. keris untuk sebelah. Sebelah sebiji keris sebelah. Buat masa sekarang ni memang Azia baru. Azia Rahmah. Azia Kompang. Azia Rahmah Kompang. Ada cita-cita nak masuk kom ataupun profesional Dulu punya ada. ni? Bina badan. Dulu Ada. Sebab aku dulu dalam zaman kita tak popular. Apa aku nak buat ni nak bagi nama aku ni naik? Takkan jual dadah betul. Naik sekali je. Itu pun TV3. Pukul 8. Takkan sekali. Tak ngam. At least kena berkali. Betul. Buat badan. Lupa buat muka. Muka tak buat. Muka berceramuk daripada badan. Jadi buat-buat muka tak jadi. Last sekali ambil engkau viral. YouTuber lah. Tiba lah tak. Tak ada apa. Okey, orang kata kau buat badan ni dah lama ke? Aku buat badan Start daripada 2000
13. Zaman tupik orang budak-budak buat badan. 2013. Okey, aku nak tanya satu soalan lah. Ramai orang cakap bila buat badan ni, boboi-boboi jadi kecil. Betul ke? Takkan aku nak buka zip. Takkan. Tapi benda tu orang cakap apa orang panggil benda ni benda-benda fakta-fakta bodoh daripada orang yang tak ada dalam bidang ni. Ludah sikit. Betul. Hey. Itu kalau terkena tu dapat pengajaran dan pembelajaran tu kalau kena tu. Kalau kena kat cyber panjang tu. Cyber terus panjang tu. Tapi kan Abang Bos kan nak mencelah sikit. Alright. So Abang Bos punya trademark tu Alright. ada tak dapat komen-komen ataupun DM-DM yang mengerikan? Kau asyik nak ludah aku bagi kau lagi ke? Itu antara salah satu ke? Kalau cerita pasal komen ni aku dah penat dah. Aku cerita komen. Maksudnya ada lah? Ui banyak. Awal-awal masa video pertama aku pun orang dah ugut aku sebab video pertama aku tu aku ada macam orang silap faham. Pasal kes masa tu aku viral video pertama aku pasal video malu apa bosku. Aku sebenarnya maki kawan aku time tu. Tapi dalam masa yang sama masa tu kan tengah sibuk orang politik. Betul. Guna tagline tu. Betul. Malu apa Jadi aku letakkan video tu pun dekat status WhatsApp. Aku tak sangka member aku ni record benda tu masuk kat Facebook. Viral. Viral tau. Viral teruk. Aku rasa dalam 1 juta lebih lah video tu dekat FB. And then ramai orang politik maki aku. Ada yang ugut nak cari aku, nak pukul aku. Ada yang sampai level nak bunuh aku pun ada. Biasalah. Facebook user lah nama dia. Goy tak goy masa tu? Goyang. Goyang. Minum teh ais Milo. Apa hal Milo teh ni? Time tu nama gelaran boy macam mana? Time dah dapat terima macam tu. Masa tu nama aku tak ada lagi lah. Orang tak kenal lah Abang Bos tu. Tak ada lagi. So aku macam minta maaf aku terang lah seorang-seorang. Tapi ramai sangat lah aku nak terang tu. Kau minta maaf kat mana? Dekat Messenger lah. Oh, kat seorang-seorang lah. Ada seorang macam bukan buat story lah macam tu. Maksudnya copy paste lah. Aku paste, aku terang dengan diorang. Aku cakap dia, bukan silap tu. Ini saya buat untuk kawan saya. Tak tahu ke pula kawan saya letak kat Facebook apa semua kan. Sebab yang video tu pun bukan dekat Facebook aku. Dekat Facebook kawan aku ni lah. So benda tu benda pertama lah aku lalu. Tapi selepas tu ada lagi lah. Sebab dulu masa aku naik ni Fatah mungkin tahu lah. Macam-macam isu lah terbabit dengan aku ni kan. Tapi tak cerita lah. Macam tu. Dark side lah. Tak nak cerita lah. Zaman aku stream lah kan. First stream pun dah kena tiaw lah. Kena tiaw. Kau tahu first stream dia buat apa? Dia buka judi, main judi kat first stream dia. Main mesin. Dah panggil lagi. Tahu ke tu? Ingat. Betul. Ingat. Kau ingatkan balik sejarah tak? Kau jahat kau tak? Dia boleh buka stream slot kan? Tapi dia tak slot. Betul. Slot main-main je lah. Demo. Dia macam kau main forex demo. Tak aku main tu. Okay, aku cerita lah. Forex demo So kes tu pula aku first stream aku. Zaman dulu mungkin kau pun ada dalam scene game kan. Zaman tu aku macam Fatah ada dia punya trademark. Aku nak masuk macam mana dalam game ni kan. Pasal trademark kau judi. Bagi lagi tahu. Solos dah power daripada game. Okay, Daddy Hood power dia segini. Kita cuy macam mana aku nak bagi intro yang buat orang ingat aku sampai bila. Main judi. Sampai sekarang orang ingat. Nak ada level lebih kan dia. The signature of Abang Bos. Okay. Abang Bos judi. Bermula dengan judi kan. Tapi benda tu aku plan. Betul. Budak aku kat luar. Dia dengan kaki yang macam set up behind the scene lah. Macam betul. Tulang belakang lah. Tulang belakang. Betul. Dia cakap, "Bah, apa kata kita buat satu benda yang mungkin orang ingat? Try bah buka slot." Mula-mula aku buka roulette kau tahu. Macam makan masa lah. Try mesin auto tu. Tak, biar. Jadi siap viral. Tapi bulan media aku cakap apa yang tak masuk muka aku. Seorang streamer mengajar perkara yang negatif di live streaming. Muka aku tengah macam mana. Habis celaka lah. Itu first stream tu? First stream. Dan itulah yang buat aku tak nak stream. Sekarang aku tak nak stream. Malam tu aku borak dengan kawan. Malam tu aku cakap, macam mana bodoh tak aku. Alah kau relax je lah. Memanglah tak kena dengan kau. Betul lah. Goyang tu tak. Goyang tu. Time tu. Sebab kau tahu kan pakcik-pakcik Facebook ni lain tau. Betul. Mindset diorang selagi dia boleh hentak engkau, Ustaz Azhar Idrus pun dia boleh hentak. Betul tak? Orang ustaz-ustaz, Ustazah pun diorang boleh maki kalau orang Facebook ni lain tau. Mindset budak TikTok pula lain. Betul. Ada masih open sikit lah. Aku suka sikit TikTok ni. Betul. Instagram lagi open. Dia budak-budak yang lagi orang cakap apa? Lagi modern sikit lah. International looks lah. International looks. Apa tadi?
International look. Clean. Clean. Okay, so aku macam bila aku hadap dengan makcik-makcik Facebook ni, so dia agak koyak lah. Abang bos yang betul-betul keras ni. Koyak aku tu. Sebab diorang time mak ayah tu. Betul. Mak kau tak ajar ke? Ayah kau tak ajar kau pergi, tak ajar, tak hantar kau pergi kafar ke apa? Sampai level macam tu. Aku tadi kau kemas kot. Come on lah, takkan nak pergi kafar. So, itulah pengalaman aku sama aku Sim. Itulah sama aku kena Fatah pun dekat Sim. Faham? So sebelum pergi jauh, kau dah jauh sikit ni. Tapi aku nak tanya dulu daripada boy tu kan. Macam mana boleh dapat nama Abah Bos? Sejarah Abah Bos tu. Mungkin ramai tanya aku, apa benda Abah Bos tu? Kan? Okay, dia ada satu ini sejarah. Aku kenal dengan satu hamba Allah ni. Dia ni baiklah dengan keluarga aku. Daddy Hood. Daddy Hood baik, alhamdulillah. Dia pun kawan yang baik lah, Daddy Hood kan. Tapi bukan Daddy Hood lah. Okay. Dia satu public, dia bukan public figure, dia satu insan yang orang cakap nama dia strong lah. Dia satu orang yang kalau aku tengok dia aku macam hebat lah dia. Dengan orang kiri kanan dia. Idola lah. Aku idolakan dia. Dia macam abang aku. Aku anggap dia macam satu abang yang hebat lah. So dia ada satu nama yang lebih kurang macam tu. Tapi aku tak nak sebut dalam ni. Kenapa? Macam tahu. Bahaya. Macam tahu. Ya, dia bermula dengan B bukan Bukan. Bukan. Yang itu lain. Itu kes aku dengan yang tadi aku cerita tu. Yang first tu. Yang pasal orang politik tu. Betul. Yang ni dia satu orang yang cakap dia ni orang-orang. Alamak, aku nak cerita tak boleh lah. Sebab benda ni orang satu nak kata bagi hint lah. Hint. Dia satu orang yang dulu kita kenal dia dengan sejarah yang garing lah. Okay, dia YouTuber ke, influencer ke, tak. content creator ke? Dia orang-orang yang bergerak dalam keadaan gelap. Politik? Bukan. Bukan. Kau jangan betik tak? Salah. Kau jangan betik-betik. Bukan. Tak sebut ni tak FIP. Yusuf. Minta maaf abang. Tolong orang tak kereta. Dia bagus. Tapi dia orang yang macam tu. Orang macam tu lah. Tapi dia bergerak dalam orang tak nampak lah. Dia lebih kurang orang macam tu. Dia macam orang yang macam tu lah. So aku admire dia lah. Aku cakap hebat lah dia. Cara dia bercakap, cara dia nasihatkan. Walaupun dia dalam keadaan orang kita nampak dia ni bukan orang yang baik, tapi dia jumpa aku dia selalu nasihatkan pengguna yang sial lah, panjang betul cerita kau ni. Macam mana dapat nama Abah Bos je? Sebab nama dia. Mama tu. Tapi sabar. Panjang aku koyak baju ni. Sebab nama dia tu lebih kurang dengan nama yang aku create ni. Cakap je macam tu. Jadi aku ceritalah siapa di sebalik orang. Takkan aku tiba-tiba ada nama tu. So senang cerita conclusion ya. Orang yang Abah Bos idolakan tu tak kosong. Tak kosong lah. Tak kosong dan dia bagi nama tu pada kau. Tak ada. Aku create sendiri. Kau pakai macam nama dia lah. Kau masih try. Tapi aku cakap sebab apa aku mula-mula aku nak buat nama ni aku macam satu takkan aku nak tiru tegak. Tapi aku nampak macam Abah ni satu yalah kita semua ada ayah yang kita macam ayah ni lah orang paling kita hormat. Dekat tempat kerja siapa kita boleh hormat? Bos kita. So aku tu lah. Aku ambil lah dua-dua Abah Bos. Dah terjawab tak? Kau tak payah nak fikir jauh sangat dah. Dah terjawab ke belum? Itu je jawapan dia. Yes. Dah cukup tega kau. Betul lah yang aku sebut tadi. Dah cukup. Tapi kan kau tengok tak? Dalam penceritaan nama Abah Bos tu kan ada di sebalik makna Abah dan juga Bos. Macam tu juga dengan cacian dan makian dia memberi pembelajaran ataupun pengajaran. Kenapa orang suka Abah Bos tapi orang tak suka pula DMA Islam? Aku tersebut pula. Alamak, DMA Islam Aduh, aku tak berani lah dengan dia. Boleh kita. Bila kau sebut kenapa? Alamak. Nampak. Aku takut lah. Bagi aku DMA Islam tu berani lah. Dia boleh. Dia nak kata macam mana, dia ada pegangan dia sendiri tau. Yang orang cakap macam mana pun dia takkan bengkok. Ni mampus lah. Pergi mampus dia punya pegangan aku tu. Respect dia kat situ. Betul kan? Kau sebab ada orang yang Cop, aku nak minta maaf bahasa aku dengan Abah Bos agak kasar tapi bahasa hantar dengan cakap ni berlapisan tau. Dia formal. So diorang siapa viewer cakap ni minta maaf lah ada bahasa kasar sedikit. Diorang agak formal tau. So kita kampungkan sikit. Sebelum orang komen aku minta maaf dulu. Kita nak nampak bersantai. Boleh Okey, boleh. Boleh Okay. So aku macam kau juga Sebab DMA Islam ni satu orang yang kau
aku tengok dia mula-mula aku cakap apa budak sekolah ni. Dengan mikrofon warna pink ke? Dengan mikrofon warna pink, baju tak in, kau dah macam pengawas perpustakaan kau ni. Tapi aku respect dia ni, dia takkan ubah statement dia. Betul. Apa aku cakap itulah dia. Dia langgar je. Dia langgar je. Kau siapa pun aku langgar. Tapi aku minta satu je lah dengan pada satu masa sebab aku pun ada. Aku macam dulu dah. Tapi masa aku jumpa dengan orang yang betul-betul lagi gila dari aku, aku tak boleh fight. Aku patah balik statement aku tu. Ada ke? Ada. Siapa? Tapi aku tak cerita lah. Patah lagi nak korek. Benda best kena cerita. Sebab orang tu pula dia bagus lah. Dia jumpa aku direct lah. Dia jumpa aku, dia cerita dengan aku. Maksudnya dia macam kita cerita macam table talk lah. Dia cerita dengan aku, dia bagi tahu apa silap aku, apa semua apa. Tapi pengakhiran dia baik lah. Ni kes kau sebut nama dia, kau petik nama dia lah. Adalah melibatkan isu orang tu lah. Yelah, kau petik nama dia macam dia dah jumpa kawan macam tu lah. Tapi dia tak adalah bergaduh sampai level kau nak keluar saburai pasal malam ke betul. Orang yang matang dia tak ada gaduh. Tak ada pun. Orang yang matang tak ada gaduh. Akan bincang elok-elok lah. Sebab macam aku yang aku cakap tadi, dia Islam ni dia kena still lah kena berhati-hati sebab dalam social media ni bukan semua orang suka kita. Tapi sekarang mudah lah kuasa viral. Tahu viral lah apa dia cakap. Yes, betul. Bagi aku lah, dia Islam dia terlampau lantang. Tapi dia bercakap tu ada fakta, ada faktanya, ada yang macam dia ada senang cerita ayat untuk penyelesaian tentang dia ni tak menghalalkan cara macam tu. Macam mana? Matlamat tak menghalalkan cara. Matlamat tak menghalalkan cara. Okay, kita straight to the point dengan statement yang dia dah keluarkan. So sekarang dengan kuasa viral, adakah betul kita tak perlu nak ambil kursus untuk belajar teater ataupun orang panggil meskom tu lah untuk nak be somebody ataupun nak cari signature? Bagi aku kalau kita belajar teater tu kan, untuk kita nak cari signature diri kita untuk nak ni kan. Tapi sekarang kuasa viral, apa pendapat Abah Bos? Aku lah. Kalau aku betul apa yang dia cakap. Kau ajar siap. Betul. Sabar. Aku main 50-50 ni. Betul. Sebab kawan aku pun ramai budak teater. Come on lah. Sebab apa yang dia kata tu betul. Sebab kalau kau nak belajar kat luar ni, ada je orang yang buat kelas untuk belajar dalam lakonan. Ada. Tapi mungkin dekat Aswara ke mana-mana yang buat pusat pengajian yang ajar kau pasal teater ni mungkin lagi detail. Betul. Kan mungkin kau tak dapat kat luar. Sebab aku dengar yang kat dalam tu banyak pelakon-pelakon legend yang akan ajar kau. Fauzan Awi lah, orang-orang hebat, Roshamno ke apa, aku tak tahulah tapi aku dengar macam tu lah. So berbaloi lah dengan apa yang kau bayar sebab kau dapat ilmu daripada orang-orang yang lama ni. Yang mungkin tahbili lagi lah diorang ada. Kan kau boleh dapat ilmu daripada diorang ni semua. And then kalau kata tak berbaloi aku rasa okey je. Sebab ramai je pelakon-pelakon kita lepas dah masuk belajar teater, lepas tu boleh berlakon. Lepas tu dah jadi pelakon, belajar balik. Aku tengok Tomok dia belajar lagi. Kan? Aril Shuffler. Umur dah sekarang dah 40. Aku dengar dia baru habis belajar grade. Dia baru habis belajar dia dengan Tomok apa semua kan baru habis belajar. So belajar ni dia tak ada ending dia. Betul. Sampai kita mati kita kena belajar. Betul. Kalau kita cerita pasal buang masa, tak ada, belajar ni takkan ada istilah buang masa. Aku sampai sekarang pun aku masih belajar tau. Macam mana nak buat buang betik. Buang betik. Buang betik. Dah korang dah 18 ke atas ni. Senang ke? Tapi untuk kau cakap membazir tu, kalau kita yang tak ada duit ni membazir lah. Kau nak bayar PTPTN yang mahal tu ya, 30 sekali costing 40k untuk costing PTPTN, cuma kau nak belajar berlakon dia. Tapi kalau orang yang mampu tak ada masalah pun. Belajar je lah. Teater ni pun dia bukan senang nak berlakon. Tak, kau pernah berlakon kan dengan Jah cerita apa? Cerita Don't Give Up. Don't give up. Senang berlakon dah? Bagi aku senang lah. Tapi tak tahu lah bagi orang yang menengok tu nampak ke tak aku ni kekok ke tak. Gitu lah. Maksudnya kalau kau belajar, kau rasa lagi senang tak kau nak berlakon ataupun kau lagi nak masuk? Lah. So tak salah. Betul. Tapi kan daripada segi apa yang kau cakap tadi Pizan. So macam aku dulu ada ambil course kan, business kan. Sebab aku pernah dengar statement dia. Siapa yang pergi ambil diploma business tu dia pergi mencarut dia apa semua kan. Bagi aku tak setuju lah sebab masa aku belajar tentang business tu, dia bukan satu subjek dia ada subjek yang menyeluruh. Macam mana kita nak tackle klien, macam mana kita nak tackle semua, dan benda-benda tu kita buat secara penulisan.
Dan bila kita dah habis belajar tu, memang aku bukan jadi businessman. Aku kerja tempat lain. Tapi basic yang aku ada tu boleh diguna pakai dekat tempat yang lain. Betul, In faham, future. faham, Maksudnya kalau aku masuk e-sport, aku ada basic untuk accounting yang aku belajar tadi, business. Takkanlah aku terkapai-kapai, macam mana aku nak buat costing ni apa semua kan. So bagi aku, benda tu bagus lah sebenarnya. Sebab dia membuka minda kita untuk menempuh jalan yang kita akan hadapi. Betul lah. Betul. Sebab Kau diploma agak kan? Tak. kau diploma dah? Kau Macam degree tak ada education. Tak diploma. Aku sampai sijil je. SPM lepas tu sijil. Sijil. Kalau Maksudnya Sijil kamera pun lah. Velfire sampai 2 kat rumah. Apa rahsia dia bang? Velfire sampai 2 kat rumah. Kemahiran Itu yang tu, abang-abang kemahiran. datang sebelum tadi Ya, dia tanya. dah. Aku pelik dengan pasal sini. Ha. Okey, tapi apa-apa pun tak, aku nak sambung balik kepada Dia humble. humble. Dia Abang-abang. tak nak cakap apa-apa. Humble terus ada Macam abang-abang. pendapat aku lain. Mungkin ramai pendapat yang tak sependapat dengan aku. Macam tu. Tapi tak apa, malas cerita lah. Dia tak nak topik pasal dia ada duit dia tak nak. Kan? Okay, so kalau kita ikutkan Natah, kau berlakon dulu Don't Give Up. Don't Give Up ada skrip, ada camera roll. Okay, shoot one. Ni. Tapi kalau teater tau, sebenarnya kalau korang nak tahu, aku dengan Atta ni pernah berlakon teater. Yes. Dan Serius lah? betul. Dan kita orang punya pengalaman lebih daripada 5 tahun, daripada kecil lagi. Memang dah di 20 dalam tahun. persatuan teater ni. So, kalau kalau- suara alam atau Antara salah satunya kalau orang tahu Suara Alam lah, dekat situ ada Jalaluddin Hassan, Fauzian Nawi, mesti kenal punya kita orang punya grouping. Suara alam. Bunyi suara alam. Gitu. korang kena tahu teater ni dia bermain dengan korang punya jiwa, diri untuk korang nak mendalami watak tu. So dulu aku jadi macam ada raja kan. Lepas tu aku ngata aku jadi orang India, Atta jadi orang Cina. Kau jadi orang India? Ha. Kau kena letak minyak Ampun tuanku. Semua parti harap dia ampun. Teater lah. Yenade. Nama yo yang Itu dulu lah. macam tu lah. Umur kau berapa? Kita orang, aku start family aku dalam bidang teater ni masa aku umur 7 tahun. Betul, daripada kecil sebenarnya dah lah. Dan kau berhenti pada waktu umur berapa? Dia tak ada berhenti. Dia keep on going. Sekarang Betul. pun ada juga. Cuma kita orang tak berkecimpung sangat sebab kita dah ada Support daripada So belakang. bila juga waktu sekarang. yang kau tak berkecimpung tu? 5 tahun lepas. Kau bercerita dengan Apis berapa? 3 tahun. 3 tahun. So kau 7, dia dalam 6, 5, 4 lah. 4 tahun. lebih kurang. Kau 4 tahun dah naik teater? Yep. Oh, Tapi power. belajar kecil, dulu daripada behind the scene lah. Buat macam mana. Maksudnya umur kau 4 tahun kau dah duduk dalam scene teater ni? Dulu dekat teater tu dekat atas pentas. Macam mana nak ada pokok tu. Kita naik motor, kita naik highlight ramai-ramai, cari mana pokok tebang. Itulah kita punya prop. Tapi kalau 4 tahun kecil tu Apis. Kecil. Daripada aku kecil. Memang aku kecil. Daripada Gila kecil tu. dah diajar lah. Teater live lah. Teater live. Teater live. Dan kita Ramai orang lah kat depan tu. kita orang punya group pernah menang sampai banyak kali lah. Peringkat negeri. Sampai, Dulu paper peringkat tak, negeri. dulu paper. Kau tak malu lah bila kau naik atas umur 4 tahun macam tu. That's why aku tak malu. Dan mak kita orang pun pernah menjadi pelakon wanita terbaik juga. Oh, ya ke? Dengan abang Ya, first kita orang. Sekarang kau nampak aku ngata je kita orang ada abang pertama kita orang yang ada dekat overseas. Maksudnya dalam masa kau berlakon tu, pair yang betul-betul ada dengan kau, yang artis yang aku kenal lah. Contoh dia siapa? Yang Dia artis banyak Jalaluddin otak-otak. Hassan, Banyak Dia otak. Fauzian Nawi. Otot-otot. Oh, ya. Dia zaman dulunya kalau tengok grouping kita orang memang Dr. dia orang ni Danish. lah sampai pernah cakap Kak Fauzian Nawi cakap asyik group ni menang, sampai dia cakap macam tu. Next later tu kita orang slow down sikit. Mungkin diorang tak kenal lah. Tengok kita orang muka kecil-kecil dulu. Tapi remember the name dengan ajar dia kita orang ingat sampai sekarang. Tu Suara ajar alam dia. tu berapa orang kat dalam tu? Ada ramai. Ramai. Dia nama Lebih kurang? Lebih kurang? ramai family kita orang dalam kalau ada satu projek je kan, semua akan kerahkan tenaga. Contoh kalau kita nak buat rumah, kita akan buat secara berfamily lah. So dekat sini aku conclusion Conclusion. tak apa. However, the story is ada orang yang dari lahir dia dah ada bakat untuk lakonan tu. Seni tu dah ada dalam diri dia. Tak perlu pergi belajar ke, tak perlu nak pergi belajar keluar duit pergi macam korang ni lah. Dari kecil korang dah develop bakat untuk jadi pelakon. Tapi ada orang yang mungkin dia minat berlakon, dia betul-betul aku nak dia berlakon. Tapi aku tak pernah berlakon. So dia keluarkanlah modal sikit untuk belajar dengan otak-otak ni. Sebab nak jumpa bukan senang, kau bukan tahu rumah dia kat mana. Betul. So
bagi aku tak ada masalah lah. Kalau kau nak keluar duit untuk kau belajar apa sekalipun, yang penting kau kena tahu dekat mana kau kena basic dia asas dia kat mana. Kau kena achieve benda yang kau nak tu. Bukan buat 50%, tak boleh lah, aku tak handsome, tak boleh di pelakon. Come on lah. Kau tengok orang-orang yang hebat pelakon muka koyak-koyak. Gabak. Macam aku. Maksudnya tak adalah. Maksudnya ada lah pelakon yang muka dia tak ada pun. Tak handsome pun. Tapi boleh menawar. Kau tengok yang dekat, contoh kita ambil Grammy Award. Banyak je artis yang muka bukan ada sangat pun. Tapi boleh jadi. Boleh jadi pelakon. So, ikut apa saja bidang yang kau nak, tapi kau jangan membazir duit mak ayah kau. Betul. Tapi yang pasal menari tu pun aku macam apa kau punya komen? Jangan dah jago. Tak, tadi dia orang tanya komen aku. Aku bisa tanya kau. Okey, apa komen kau dah? Kita rasa tak banyak. Tak ada, baru lagi. Tak ada 25 minit dah. Apa maksud kau? Nak dengar ke? Nak dengar lah. Menari ni penting ke dalam bidang-bidang orang cakap nak kena ada sijil ke? Macam aku tak nak sebut pasal menari lah. Okay. Aku nak sebut pasal kehidupan je. Life kita. Daripada bawah, daripada sekolah, macam mana apa semua. Adakah kita patut sama belajar ke apa kan? So daripada sekolah kita dah tahu dah kita ni mahir, minat ke tak belajar ke, tak minat ke belajar ke. Kalau boleh minat belajar, teruskan minat belajar. Seelok-eloknya, mana yang tengah tengok ke, budak-budak tengah tengok, seeloknya belajar dulu. Kan? Kalau tak minat dah, contohlah kau dah sedaya upaya dah. Gagal juga SPM kau. Takkan kau nak pergi sama belajar lagi? Sebab kau dah tahu kau gagal kan? So dalam kehidupan ni, aku rasa kalau kau base pada aku ni POV aku. Aku lebih utamakan experience. Pengalaman. Daripada pengalaman tu, barulah kau boleh lagi banyak pengalaman kau, lagi tinggi kau punya gaji untuk kerja. So, kita ambil satu contoh bengkel. Kalau kau ada sijil degree ke sampai PhD tentang mekanik pun, kau masuk mekanik mana-mana, di bengkel mana-mana, kau bukan dapat paling tinggi punya pangkat. Kau mula dari bawah agak. Sebab benda tu cari pengalaman. Betul tak? Kalau kau nak degree tu, selalunya bagi aku daripada kerajaan lah. Kerajaan ni kalau kau nak naik pangkat, dia based on kau punya sijil. Tinggi mana. Lagi tinggi sijil kau, lagi banyak gaji kau. Betul. Tapi kalau swasta, based on pengalaman. Tak kisahlah. Kau nak buat apa saja bidang kau, menari ke, shuffle ke, tektonik sekalipun. Tapi yang penting ni, jangan do game. Jangan. Tak kisah, aku tak kisah do game ke. Yang penting ada rezeki lebih, apa yang kau kerjakan tu ada duit lebih, bagi mak ayah itu yang paling penting. Betul. Itulah berkat kita, mak ayah kita. Kalau dia jual dadah, dia bagi duit mak dia, okey tak? Jangan, kalau mak kau tahu, mak kau ambil, payah agak mak kau ni. Contohnya, janganlah. Duit tak berkat, jangan bagi mak ya. Dia yang berkat, yang halal kerja ni. Kau ni lah. Ya, bos. Okay, alright. Dulu aku pernah tengok satu video kau kurus tau. Alright. So, ada apa-apa yang berlaku ke? Masa kurus dulu, okey, ramai lah cakap, ini banyak cakap sangat ni, kena buatan orang ni. Kau kena saka. Kena. Apa nama? Okay. Santau. Ini sebuah perempuan punya hal lah ni. Ya? Tak ada lah. Tak ada lah. Tak ada. Mula dia aku takut juga. Sebab kita pun tahu kan, sekarang ni zaman sihir-sihir ni, dia bukan setakat kau tak, kau tunjuk orang gambar dekat handphone pun kau dah boleh proceed dah. Cik ambil proceed. Sihir yang macam mana kau nak level 1, level 4. Bagi kat muka tu. Tak, level sihir dah macam level pedas. Dekat online licis. je, buat online je. Buat online je. Next level contohnya kan. Kita tak tahu sekarang boleh hantar alamat dia. sistem sihir sekarang ni pun dah moden. Pakai gambar pun kau dah boleh buat orang. Jadi aku pun ada juga rasa takut. So, kau ada pergi jumpa lah ustaz ke apa? Ada. Aku jumpa ustaz. Alhamdulillah. Ustaz tu kata, tak ada apa-apa. Cuma awak lah iblis, dia kata. Mana boleh iblis nak rasa iblis? Tak boleh. Dia Awak tak kena. iblis? Berkawan lah. Dia takkan boleh impede awak ke duduk atas, dia tak ada. Dia berkawan. Tapi dia kata, tak ada apa-apa. Alhamdulillah. Awak tak ada, bebas lah daripada benda-benda orang hantar ke apa. Cuma banyak-banyakkan beramal lah, berzikir. Dia kata dengan aku lah. Aku pun, Alhamdulillah lah. Tapi dalam masa yang sama, still lah. Dia macam jantungku laju. Jantungku laju tak. Tidur, jantung laju macam kelari. Anxiety. Macam tu lah aku rasa. Lepas tu aku pun pergi check up. Doktor ambil darah apa semua. Doktor kata 50% mungkin boleh. Dia cakap itu. Nak mati? Yes, sebab apa? Aku disuspect ada kanser.
Suspek je lah. Suspek. Jawapan dia, okay, aku pergi check up hari Jumaat, jawapan dari Senin. 3 hari aku nak tunggu jawapan tu. Aku rasa aku dah mati dah. Ya Allah, kanser. Ya Allah. Silap aku, ya Allah. 3 tahun baru jadi influencer. Baru 3 tahun. Tak cukup collect lagi tu. Tak cukup collect. Ya Allah, tolong aku, ya Allah. Bagilah hamba ni, apa cakap, peluang je rezeki. Nak tolong mak ayah ni, kan. Aku pun dapat jawapan hari Senin. Doktor kata datang. Doktor tu pula celaka. Kenapa Doktor pula celaka. Doktor celaka. Kenapa? Kau bagi je lah tahu dalam telefon. Boleh datang ke klinik tak? Bagilah dia dah. Bawa kereta. Di pergi RR pergi di. Bawa kereta river tu. Aku dah, tak keruan kau tak tahu apa jawapan ni. Doktor sampai doktor kata, it's a good news. Awak bebas daripada kanser. Cuma saya nak cancelkan awak daripada tak adalah kan. Cancel daripada klinik ni, awak pergi hospital lah. Kita nak buat orang cakap check up yang lagi teliti. Tapi kita tengok kat awak ni ada masalah hyperthyroid. Hyperthyroid ni dia ada ketumbuhan dekat sini. Dan kau akan cepat kurus. Dia akan burn lemak kau walau tanpa apa kau buat apa-apa. Kau duduk sini, kau akan berpeluh. Sekarang ni okey lah. Aku dah normal. Cuma aku still makan ubat lagi lah. Alhamdulillah, itulah. Tapi kalau kau cerita pasal buatan orang ni, aku ada lah cerita dark side. Ini kena masuk lagu seram ni. Ini kena masuk lagu seram ni. Sebelum masuk ke dark side. So maknanya kau kurus tu sebab thyroid dah. Hyperthyroid. Ada buat promotion pula. Ada promotion. Family Mart promotion. Buy one free one. Apa nama kalau Operation. Ada buang ke thyroid? Tak ada. Dia aku cuma kena Consume ubat dah. Consume ubat. Aku dilarang minum kopi. Aku tak boleh buat aktiviti berat. Kacang. Aku itu hari ajak aku. Tapi kacang kacang tu wajib. Tak betul. Aku tak boleh buat aktiviti berat. Macam itu hari susuran ajak aku fight apa semua. Tapi itu cerita nanti kita cerita lah. Aku tak boleh nak fight sebab aku tak stable lagi macam kan. Tapi kalau tak nak join lah Fury tu. Lepas ni ada Fury 2 ni, Babos. Come on lah. Kau cakap dengan Fatah. Babos nak jadi fighter kita orang tak? Aku dengan Bilal Masjid pun bertembuk. Alamak. Bila dia ambil parking aku. Bilal Masjid. Cantik sikit. Saya Azhar yang nyanyi. Betul. Saya Azhar. Saya Bilal pergi sini. Saya bayar ni. Tak adalah. Tapi adalah cerita nak jadi fighter. Itu yang buat badan. Itu yang aku minat lah benda fighter ni. Sebab bila kau dalam gym, kau buat badan, matlamat kau strong lah. Kau nak semua lelaki minat lah fighter. Fight, come on lah. Siapa nak fight? Kalau lelaki yang betul-betul lelaki yang nakal lah sikit. Nakal sikit dia akan minat lah fighter. Dia suka benda-benda ganas ni. So siapa tak nak fight? Betul. Lagi-lagi dalam ring kan, yang dah ada aturan dia. Yang ada rules. Kalau dekat tepi jalan pun kita boleh tengok, fight. Kau jangan sibuk henti kan dia. Tapi aku kat sini aku nak call out Imran Bat lah. Tak boleh lah. Janganlah. Dia fight masak boleh lah. Fight masak lah. Kan dia buat konten masak tak boleh kan. Boleh Jangan lah. Imran Bat tak cukup berat. Tak cukup berat. Tak sama. Berat tak sama tak boleh. Tapi dark side Khairul Amin lah aku. Tak boleh call out dia orang. Tak payah. Tak apa jawab baik. Kenapa? Kau sebut nama nak FIP ke apa? FIP. Kita kena FIP kan Karat punya podcast ni. So gaman. So macam kita nak cerita dark side. Dark side dia tadi. Cerita seram dia tu. Apa maksud kau dark side? Apa kau kena buat orang? Pernah kena buat orang ke? Aku masa dalam proses perubatan aku tu. Aku ada kawan aku ni dia influencer gak. Jadi bukan. Influencer bukan Daddy Hood tu je. Aku nak dengar cerita dia. Influencer tu bukan Daddy Hood orang. Kawan aku ramai influencer tau. Fatah Haji. Solos. Okay. So dia cerita lah dengan aku. Dia cakap, sebenarnya masa dalam proses perubatan ni, ada juga kawan, orang cakap kawan awak. Siapa? Awak kenal tak dia ni? Adalah satu hamba Allah ni, dia influencer jugalah. Dia kena buatan orang. Perempuan, dia ada kena dengan awek dia lah. Dia cakap, so awek dia ni bagi nasi apa? Kangkang. Nasi kangkang. Sebabkan laki ni, bila standard lah kita jadi influencer, kita mesti ramai perempuan yang akan follow kita apa semua. So, dia terkena nasi kangkang lah. So budak ni dia agak popular dulu, tapi sekarang dah tak ada lah.
Kau jangan cuba try nama-nama. Kau jangan cuba try tapi nama-nama. aku tak nak bagi tahu nama dari siapa lah. Cuma korang fikir-fikir Tapi sendiri real ke benda tu? Maksudnya nasi kangkang tu real ke? real. Okey, dia kena nasi kangkang tu sampai sekarang ke yang dia tak ada dalam influencer ni. Sampai adakah sebab tu, sebab nasi kangkang tu? Yes, sebab dia jadi macam mana kerja? Macam dia dah fobia. Sebab dia rasa macam kalau aku teruskan dalam bidang ni, dia risau nanti akan ada benda lain. Kalau tak kata awek dia buat, mungkin ada orang lain buat kat dia. Sebab benda ni tak mustahil, ramai kan. Kau pun tahu ramai influencer yang kena benda-benda macam ni. Social betul, media takut punya hal ni, aku cakap mudah sangat kita nak kena ni. Bukan kata kita. Ramai orang-orang biasa pun, netizen ni pun ada yang dah terkena dengan buatan orang pakai gambar yang dekat Facebook, IG. Sebab tu aku jarang sikit lah nak update gambar dekat IG ke TikTok ke. Lagi-lagi bila gambar dengan rumah ni aku goyang sikit lah. Gambar raya dia lah. Gambar raya ada baru. Tapi orang cakap elak kan lah. Elak kan lah. Maknanya budak tu dia sekarang kahwin nak dengan awet dia tu? Tak tu. Aku dengan isteri dia keep in memang. contact tak dengan dia? Aku adalah kontak dia. Cuma dia sekarang dia kerja biasa. Dia kerja biasa. Apa benda ni? Aku ingat. Ini ada gold coin untuk Abah Bos. Boleh ambil semua. Ambil satu, tapi satu untuk Abah Bos. Try buka. Satu untuk Abah Gold Bos. coin dari Carat Community. Oh ya? Yeah, Carat. Gold coin yang selalu aku dapat tu coklat yang balut emas. Itu lain. Itu lain. Ini gold betul, bukan kopi. Ui. Terus. Serius lah gold coin tu. Gul Apa kau tiba-tiba masuk ni, kau hantu mana nak ni? Siapa ni ah? Saya Sumanto dari Jawa Timur. Tak, saya Putra. Ini ada 4 lagi Abah Bos untuk view Abah Bos nak bagi secara percuma pun boleh. Follow Abah Bos. Jangan charge je. Kalau charge nanti Free. jangan masuk eBay ke apa. Untuk Carat Community. Yes. So apa syarat dia? Kalau aku nak bagi diorang ni, maksudnya bagi je ke? Bagi, terserah ke nak bagi buat komen terbaik ke. Follow Abah Bos lah. Aku nak tunjuk kat mana ke? Ni belakang kau. Oh, okey. Betul-betul lah gold coin lah. Disahkan. Bukan, jangan jilat. Kau pusing belakang tu. Disahkan oleh apa? Officially Boss M Gold. Daripada mana? This is first edition of Carat Community Gold Coin certified of authenticity. Banyak sangat lah tak? Bawah sana tu lambang dia tu. Boss M Gold. Boss M Gold. So diorang ni dibuat dekat Boss and Gold lah. Boss M Gold ni siapa? Boss M Gold. Siapa Boss M Gold ni? Officially minted Kau tak payah ulang apa yang aku baca tadi. by Boss and Dah. Gold. Siapa Boss M Gold ni? Dia on the way follow Public Gold punya gerakan yang dia akan Okay Abah Bos, saya gerak dulu. Okay. Saya harus balik Medan. Medan. Orang Ya. tadi orang Jawa tadi. Iya, saya mau balik ke Jawa dulu saya. Lagi. Okay, bagi dengan viewer ya. Bagi dengan viewer. Thank you. Balik saya banyak ni. Terima kasih. Tapi jarang tau. Sebab aku kalau pergi podcast orang paling tidak pun bagi disposable. Spot dispose. Tapi yang ni lain macam. Gold coin. ini kita bagi dekat level lah Carat follower sama Podcast Bos. ni. Come on, next level lah. Tepuk yang belakang. Yang belakang. Hati-hati nanti. Tapi dia orang boleh dapatkan tau. Okay. Macam mana cara dia dapat? Maksudnya aku nak bagi budak-budak aku. Tunggu Abah Bos punya story IG ke. Stay tune untuk kita punya podcast ni lah. So budak-budak aku standby story IG. Aku up nanti korang boleh claim kat diorang. Betul. Dia akan bagi. Ni benda ni bagi kat kau. Terus bagi aku. Terus ambil bawa So balik. aku yang bagi dekat diorang tadi. Kau jangan nak pilih jiran kau ke abang kau Aku ke. akan bagi anjing jiran aku. Saya dia menyalak. Nak maghrib pun menyalak. Dia tolong aku. Campak masuk kat muka Mas, dia. tolong, terima kasih. Aku terima kasih dia. Sebab dia lah bantu aku bagi tahu. Maghrib. Bagusnya apa. Tapi aku nak terima kasih banyak dekat Carat Podcast lah kan. Sebab nak ikut kan aku jarang dijemput podcast ni. Mungkin orang risau nak jemput Abah Bos ni. Kau pun dah tak relevan dah. Check TikTok aku. Video tu baru 5 juta tau. Ya, Baik. FYP.
Walaupun tak pakai N. Tak ada lah. Tapi ada podcast ni dia nak jemput aku, cuma dia suruh aku jadi formal sangat. Aku suka yang sometimes macam ni. Okay, betul. Memang nak cakap aku nak maki, aku nak amun, aku nak ludah, ikut aku lah. Betul. Jadi bila aku macam terkongkong tu, aku bukan apa bos. Betul. Lagi-lagi ada Fatah. Betul. Sebab tu kena jemput kepala gila dengan kepala gila. So itulah cerita dia dark side. Apa dark side tadi? Tapi aku cerita balik. Okay, kita kembali balik. Nasi kangkang tu. Pasal influencer ni bagi aku itu dark side daripada segi sihir lah. Yang orang cakap dark side dari segi perangai-perangai influencer ni, aku buat gila, kita dulu tak dapat sangat kan. Tapi bila tahu dia orang ni macam-macam perangai juga. Nampak yang kau mungkin nampak kat kamera dia orang baik, kat belakang bukan seperti rupa. Ada yang main agama tapi belakang Kerja. betul. Ini terus terang. Boleh cakap. Sabar tak? Dia direct je. Tapi betul lah. Dia ada yang sampai level tunggang agama ni ada. Ya, ada yang tunggu aku ada satu cerita ni memang TikTokers. Jangan betik nama dia tak. Betik nama. Cerita je. Memang jenis main agama kan. Assalamualaikum. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selawat. Bagus lah kan? Bagus kan? Tapi dengan cerita belakang asyik PM perempuan. So ada bukti lah. Ada bukti. Aku pula tahu. Aku pula tahu. Tapi betul. Bukanlah aku cakap apa. Kadang-kadang ini aku bagi. Apa Detect. bukan. Kau ni mandai. Tak, bagi aku ceritakan benda ni bukan nak buka aib orang. Cuma berhati-hati. aku nak netizen ni berhati-hati lah. Betul. Jangan terlampau taksub dengan satu-satu public figure ni. Engkau percayakan dia sampai satu tahap nanti kau tahu dark side dia, engkau sendiri terduduk nanti. Betul. Sebab tu aku jadi aku. Orang cakap ayah bos tu eloklah kau pergi follow dia maki Amun, tak apa je boleh hajar kau. Dalam masa aku maki Amun, aku still letak input aku sebagai positifkan budak-budak jangan melawan mak ayah. Betul. Jangan biar aku buat tu salah. Maki Amun orang siapa cakap betul dalam agama pun melarang kita maki Amun. Aku tak halalkan, matlamat tidak menghalalkan cara. Tapi dengarlah betul-betul nasihat aku maki kau orang supaya kau respect mak ayah kau orang, respect agama kau orang. Tu je. Sebab apa budak sekarang ni cuba kau cakap dengan budak-budak zaman sekarang ni, "Dek, janganlah rem motor depan abang nak semayang ni." Selang 20 minit datang balik. Dia bawa geng Cuba dia. kau bawa kayu kejar dia. Datang lah. Beza tak? Betul. Budak sekarang. Budak zaman dulu tak payah. Kena Ayah dulu. kau keluar doa. Kena dulu. Bagi dulu. Betul. Setahun berjalan mengesot tu. Tak betul. Zaman kita dulu kita diajar hentak dulu baru cakap. Dak sekarang kena cakap. Betul. Tu beza. Tapi aku tak cakap budak sekarang ni ada yang tak bagus. Budak sekarang bagus. Betul. Sebab ada juga yang jumpa aku, follower aku kan. Cakap alhamdulillah abah, saya dulu tarik ganja, tarik dadah. Ada tak? Macam aku tarik dadah. Tapi lepas dengan nasihat abah, alhamdulillah saya slowly. Ada. Saya slowly macam positive impact tu daripada positive babos. Yes. Sebab aku ingat tak ada lah. Cakap aku anggap dia berhibur je lah. Tak judi ke? Tak judi ada. Sebab dia terasa bila dia tengok video aku. Dia ada macam, ya Allah, betul lah. Ini dakwah secara kasar ni. Dakwah secara kasar. aku tak baik Dota. Aku tak baik Dota. Tapi itulah cara aku nak. Itu adalah salah satu dakwah bagi aku lah. Bagi aku. Betul Nampak lah. kasar tapi efektif. Efektif, yes. Efektif, betul. Sebab ada budak yang masa tu darjah 1 kot dia jumpa aku dekat jalan-jalan Japan. Aku cakap, biar betul dia kenal aku tak? Darjah 1? Darjah 1. Kecil kau biar benar kau tengok video aku. Pujaan. Betul bang. Abang dia kata dia selalu tengok video abang. Masa abang maki pasal video abang maki pasal Shopee tu. Aku ada maki pasal parcel Shopee tu. Tahu lagi satu dia suka tengok abang ni sampai tahap dia cakap dengan abang dia, jangan buat macam tu, nanti abang bos marah. Dia cakap macam tu. So aku nak adalah impact positif sikit walau tak banyak, sikit tu pun alhamdulillah. Betul, memberi impact juga tu sebenarnya. Aku tak kisah kalau ada orang benci aku tak, sebab apa yang aku buat ni pun memang dah salah lah. Kita maki orang salah, tapi kalau ada orang ambil sikit input positif tu, aku dah bersyukur lah. Alhamdulillah lah. Itu je sebab Fatah kenal aku. Baik tak? Baik. Daripada belakang kamera baik lah. Betul. Senang berkomunikasi juga tak sebenarnya. Senang chill, orangnya chill. Betul. Tu aku cakap nama dia baby ke kat rumah kan. Itu yang kau nak tahu sangat tu kan. Tapi Fatah dia orang yang bertanggungjawab. Tak, bukanlah aku cakap apa. Okay, Daddy Hood.
dia orang pertama yang bawa aku dalam bidang streaming. Sebab aku tak tahu apa dah. And then bila aku dah kenal Daddy, kenal lah celaka ni. Asalnya daripada Daddy dulu lepas tu baru Fantasi. Aku kenal Daddy dulu. Lepas tu aku... Ya ke? Kau kenal aku dulu. Oh tak, okay, betul-betul. Lepas aku Daddy, lepas aku live dengan kau, Daddy masuk. Ya, ni weh, kau cakap aku, weh, Daddy Hood nak masuk live kau tu. Aku tanya Fatah, siapa Daddy Hood tu? Yes, aku kenal dia dulu. And then Fatah ni banyak guide aku dalam bidang stream. Dia. Tapi aku tak guide untuk main judi ke stream. Dia tak guide aku pasal judi tu, dia tak guide. Cuma dia banyak lah guide aku pasal macam mana aku nak, macam mana orang bagi gift ni lah. Tak boleh gila kau punya tu tak monetize lagi. Zaman tu ada Norin lagi Norin masih free hair kira untuk kita duduk sama-sama kat Discord bual kan. Masa tu Fatah terbaik lah. Walaupun kau tengok dia tergenjat kan. Vamos kalah. Bagi soalan. Okey lah. Kita bincangkan pasal trading sekarang ni. Okey, Abang Bos cuba bagi intro sikit tentang trading dalam hidup Abang Bos ni. Aku ada ramai kawan-kawan yang trading kan. Dia ada yang aku dengar trading ni dia bukan ada satu je, ada emas, ada orang trading saham BTC, yang macam-macam. Crypto. Dia bergantung macam aku tengok semua trading ni ada baik dia, ada buruk dia. Kalau kita tak dapat kawal diri kita. Dia akan jatuh jadi orang cakap gambling lah. Judi lah sebab kau tak kawal diri kau. Dan kau tak ada orang yang boleh guide kau. Kau main bedal lah. All in. Judi lah. All in. Kau pun boleh ni, untung ni, bantai. Sampai tahap level kau tak boleh kawal diri kau, besok keluarga pecah belah, duit dah ke mana, tak nampak hasil. Tu lah. Kalau kau nak masuk apa-apa jenis trading ni pun kau kena ada kena jaga apa? Pasal aku kena jumpa orang yang pandai untuk guide kau. Kau kena ada satu mungkin kumpulan yang boleh bawa kau orang cakap ke jalan yang benar. Seperti Kara. Close the profit. Cuma aku cakap aku nampak lah ada impact positif, ada impact negatif lah untuk orang yang masuk dalam bidang ni. Sebab ada orang yang tak boleh kawal dia sampai bunuh diri pun ada. Betul. Ya, bukan aku cakap tipu sebab dekat luar negara benda ni pekerjaan biasa. Kan? Tapi bila orang-orang kita nak cebur benda ni yang tak boleh nak kawal diri, yang tak tahu mana mula mana awal, main bedal ikut kawan-kawan kaya kau pun nak kaya, terjerumus, pergi buat loan pun terjerumus, tak boleh nak bayar, bunuh diri. Nak buat apa lagi? So, kalau kau nak buat apa-apa pun kau roger lah karat. So macam tu lah. Dalam trading kita tak boleh nak ambil mudah bos. Sebab apa tau, memang diorang rasa macam mudah untuk kita nak buat profit kan. Mudah juga untuk diorang tu nak rembat balik duit kita ni. Yes. Contoh macam tu. Berhati-hatilah dalam bidang apa pun. Betul. Bukan kata dalam trading je. Niaga ni pun kadang-kadang kita ada susah kat kedai makan. Kena jaga strategi kita juga. Berapa hari ni nak keluarkan berapa ekor ayam. Betul. Kena bersesuaian lah. Sama dengan jaga MM. Kau tengok kat sini punya peniaga boleh pergi sampai 10 ekor. Tapi kau pergi keluarkan sampai 50 ekor. Tak rugi kau kat situ? Betul. Kau cundang tak? Niaga apa pun. Kau jual kereta ke, kau jual motor ke, kau kena tahu, location aku ni okey tak? Berapa orang kalau aku berniaga kat sini, berapa orang akan beli nasi lemak aku? Kena analyse dulu lah. Ya, analisa dulu. Bukan okey, hari ni aku nak jual baju. Choi jual boleh jual 1,000, aku mungkin boleh jual ni 1,000 ni. Kau kenalah tahu kau siapa. Choi tu siapa. Kan Choi tu nama dah ada. Contoh SVG tu nama dah terkenal. Dia memang boleh buat orang beratur. Kau tiba-tiba buat dah keluar modal 30,000, 2 orang je. Itu pun akan angkat kau dengan bayi ipar kau. Betul. Customer 2 orang. Yes. Kau kena tahu dulu. Try dulu 50 like ke baju. Kan? Try 50 like. Tengok impact dia macam mana. Ramai tak? Baru try sikit, tambah sikit lagi lah. Betul. Sama juga. Apa-apa bidang kena berhati-hati. Sama dalam trading. Yeah. Benda tu sama je lah. Apa-apa pun bidang kau buat, berhati-hati. Jangan terlampau berani ambil risiko. Risiko tu boleh, tapi jangan sampai makan diri kita sampai boleh hancurkan kehidupan kita balik. Banyak kata-kata dan nasihat daripada Abah Bos ni yang korang boleh pelajari ataupun ambil. Aku bukan nasihat orang. Kadang-kadang nasihat diri sendiri. Aku betul-betul cakap kalau aku record video, aku bagi Amun, aku cakap dengan aku cakap dengan rumah aku, kadang-kadang apa yang aku record tu,
aku tengah maki dia aku balik. Kadang-kadang apa yang aku cerita dalam video sebenarnya aku berpesan pada diri sendiri. Berpesan kat diri sendiri. Tapi orang ingat aku maki orang. Kau macam perfect je. Orang silap salah. Itu aku tengah maki dia aku balik tu. Aku pernah buat benda tu. Maknanya kau pernah isap gam. Tak ada lah. Kadang-kadang ada aku cerita dalam tu adalah sejarah hidup aku sendiri. Yes. Tapi ambil lah nasihat daripada kesilapan aku ni untuk kau betulkan diri kau orang. Jangan mengikut apa yang kita dah buat silap. Yes. Kau dah dapat shortcut apa yang kita orang dah silap ni, kita orang cerita kat korang. Lepas tu kau ikut kesilapan kita orang ni buat apa? Yes. Tapi aku nak tanya korang pula. Aku nak tanya dia orang. Boleh. Ini nak ready ni. Okey, apa pendapat korang? Fatah pun ada dalam bidang ni. Budak-budak sekarang ni ramai betul nak jadi influencer. Kau pun salah satu influence juga dulu. Macam cakap dalam bidang gaming e-sport. Apa korang punya pendapat bila budak sekarang ni belajar dah tak minat, tiba-tiba nak masuk dalam bidang influencer. Baru form 3 dah tak fikir dah, tiba-tiba nak ajar makeup tutorial, sekolah tak nak pergi dah. Apa pendapat kau? Fatah. Kau legend Aku dah bagi jawapan dah tadi. Apa jawapan dia? Jawapan aku macam tu lah. Fokus pada pembelajaran dulu. And kau fokus dulu. Contoh, aku bagi satu contoh lah. Macam kau cakap dari form 3 dah. Dia buat makeup tu dia dah naik. Kan? Dia dah naik. Boleh buat kan. Kau ingat kau buat makeup tu boleh naik sampai ke tua. Sampai umur kau 30 ke 35 ke. Kau boleh buat makeup saja sampai umur 35. Betul. Apa-apa pun kau pembelajaran ilmu tu sangat penting. Ilmu tu kena ada dulu, barulah kau fikir benda lain. Ilmu tu sangat mahal dan kau kena dapatkan ilmu tu dulu. Barulah, sebab contoh kalau cakap kenapa pula kan aku dah dapat income dah ni. Macam mana kau nak besarkan income kau? Betul. Macam mana kau nak buka company? Benda tu semua pakai ilmu. Macam mana kau nak buat bisnes? Benda semua pakai ilmu. Wah, Imam pun dalam bidang makeup ni sendiri pun. Dalam bidang makeup, macam mana kau nak buat makeup? Yeah. Apa ingredient dalam makeup tu? Yeah. Semua tu ilmu. Kalau kau tak ada benda tu, kau akan dibodoh-bodohkan di masa akan datang. Orang akan tipu kau. Betul. Bila kau tak ada ilmu. Yeah, sebab aku benda ni betul. Sebab aku dengar daripada live bonda Rosita tu, ayat mak kepada Ali Syukri. Dia kata korang kenalah belajar sebab dia pun banyak ditipu oleh orang-orang dalam bidang meniaga walaupun dah lama meniaga. Kau bayangkan. Jadi kalau orang yang tak ada education ni, mampus lah. Mampus, memang kena tipu sajalah. Yes. Kau buat kerja pun, kau buka company pun kau akan cacah mabau ni company kau. So kau apa pendapat kau? Untuk aku kalau aku boleh suara pun lebih kepada e-sport lah. E-sport dalam bidang e-sport budak-budak yang tak nak belajar tapi nak masuk e-sport. So kalau dalam e-sport ni korang kena tahu korang kena pasang satu strategi. First, of course cipta nama dulu. Yang kedua, bila kau dah berkecimpung, apa planning yang kau akan buat in future. Alright. Sebab kita tahu first kita akan pukul nama dulu. Pukul nama kita mainlah macam mana pun sampai orang kenali kita. Right. Apabila kita dah masuk, kita jangan terlalu selesa. Dekat situ kita kena plan apa in future kita. Sebab game ni dia bukan sesuatu yang mudah tau. Kau umur 18, yes. Kau punya semangat, kau punya otak tu fikir laju. Yes. Bila kau dah masuk umur 22, 23, 24, kau dah slow sikit. Bukan slow sangat Bila kau masuk 26, kau dah slow dah. Kau memang dah slow. Memang kalau ada gen baru pintas kau memang kena fight dengan dia. Tapi dalam masa yang sama kau dah berumur. So sebab tu aku cakap dalam bidang e-sport ni korang kena ada future plan. Sebab tu aku nak siapa yang betul-betul nak masuk dalam bidang e-sport ni, kau plan, pukul nama dulu. Bila kau dah naik atas stage, plan apa yang kau nak buat di hadapan. Kau nak jadi analisis ke, kau nak jadi caster ke, kau nak jadi orang yang pegang mic untuk e-sport tu pun boleh. Janji ada plan in future. Melainkan kau ingat kau nak pukul nama sampai satu tahap kau dah blur. Kau dah diberhentikan sebab ada orang dah pintas kau. Kat situ kau dah blur. Apa aku nak buat Dulu aku tergila-gila sangat nak jadi e-sport. Sampai sekarang, sebab tu aku cakap kena plan dulu. Itu nasihat yang aku rasa boleh diguna pakai. Padu. Betul tak? Padu. Future plan. Sebab bagi aku orang yang kau boleh jadi contoh macam Solos lah. Betul. Bila dia dah ada nama dalam dia dah buat nama dalam competition apa semua, dia habis tapi pengakhiran dalam competition tu dia kata okey, aku nak buat satu company yang kuat. Dalam masa yang sama aku mungkin boleh tolong kawan-kawan aku juga. Yang skilling aku yang ada dengan aku masa dulu. Sama lah siapa pun dia Dihud ke siapa-siapa, Fatah ke apa, dalam bidang ni kau kena ada backup plan. Betul. Kalau tak power dalam stream, apa aku nak buat lepas ni? Okey, kita berniaga pula. Sama macam kau cakap Betul. kau kena ada backup plan yang
mungkin engkau boleh main game sampai umur 24. Lepas tu ID kau dah apa siap. Slow Asyik hand, makan. orang panggil slow hand. Tak fast hand dah. Yes. So kau kena business, buat merchandise, kena get ready benda-benda tu. Tapi dalam bidang e-sport ni, once kalau kau betul-betul ada nama, bukan kata kat Malaysia je, Filipin, Brunei, Indonesia, Singapura ada fans kau. Tak ada masalah kan. Tapi kena belajar. Sama macam Patah kata. Belajar tu penting tau. Kena belajar. Kau kalau nak jadi e-sport streamer pun, kalau tak pandai speaking apa, kau boleh pergi jauh mana? Cilaka. Contoh. Kau nak kira gaji kau pun tak dapat nak kira gaji kau. Macam contoh dulu masa kau jadi caster Engkau pernah interview ada tak Filipin punya Ada English. English kau kena cakap English betul? Kena cakap English lah. Ilmu lah tu. Still kena belajar juga. Sebab dia ada international punya ni. Siapa antara dia yang international player yang kau pernah interview? Yang mungkin diorang kenal, mungkin dulu top player. Fatazi. Aku borak. Aku masa jadi gamer tu tak power sangat. Yang tu tak pergi international. Okay. Bila aku jadi caster tu, itu baru international. Okay, masa caster. So masa caster tu barulah kita borak dengan caster lain. Tapi kita punya ayat, mana boleh kita cakap bahasa Melayu dengan orang Filipin. Nak tak nak kena cakap Inggeris juga. Inggeris aku pun berterabur juga lah. Tapi member sebelah boleh kawal. Tapi Aku tak walaupun pandai berterabur, sangat kau still ada basic, betul? Ada basic. Itu Yang pentingnya penting pembelajaran. faham apa yang diorang cakap. Betul. Kalau diorang cakap A, engkau pergi B, engkau tunggu kau. Habis shooting tu, asal kau bebal sangat. Oh, kena maki juga Tak ada kena maki. Maksudnya tapi kena faham-faham brainwash je jugalah. Yes. Kau bawa nama Malaysia kot. Betul. Kena tunjuk. lah macam kau. Kena ludah. Tapi macam aku tengok macam siapa yang jadi pengacara dekat ML tu, yang perempuan tu. Rose. Rose. Kau nak Rose. dia cakap Filipin. Betul, Dia pun multi cakap- language weh. multi Aku language. Thailand pun aku boleh cakap. Cakap. Kap lah kap noi. Ko nai aba bos kop loi. Like carat profit close the profit. Teruk sangat lah jalan kau ni. Berapa tak? kau Ada ambil masa sejam ah? Try lah siapa yang daripada Thailand, suruh dia translate kan. Ini jam sejam 1.5 ni. Tapi betul lah. Macam contoh kau punya ni apa punya pendapat kau? Kalau daripada pendapat saya lah, kalau nak beri pendapat ni tak tahulah kita boleh bagi pendapat ke tak kan, tapi berbeza pada situation. Kalau macam aku dulu, kenapa aku tak sambung belajar, mungkin disebabkan family kan. Maksudnya family yang tak berkemampuan untuk kita nak ambil course tu. Faham. Tapi aku minat dalam satu bidang, so aku go. Bidang apa? Contoh time tu aku ambil extra lakonan, aku berlakon My English dan sebagainya lah. So senang cerita, walaupun korang nak buat make up lah, kalau kita Kejap. Kejap tu. Ini benda yang aku tak tahu. Kau pernah jadi extra dalam Oh My English? Serius lah? dengan Didi Alias, Kau kalau boleh rewind, letak klip Randy tu. Bangalila dulu pun pernah Letakkan sekali. klip dia dalam cerita Oh My English tu. Tolong lah dok. Kau tak cari Editor. Tolong letakkan Boleh, klip. boleh. Okay, dia orang kata on. So, kau serius memang pernah jadi extra Extra. Dulu memang ambil extra tu lah sebab bidang teater kan. Aku jumpa orang hebat ni. Dia ni bangga kat extra. Macam dia ni watak utama. Tak dok. Tak, kau bagi patah dua tak. Tak, maksud aku Oh My English ni dia satu rancangan yang besar dulu. Betul. Sebab zaman aku budak-budak zaman anak-anak buah aku nak pergi tengok apa Oh My English kan. So aku bila orang sebut Oh My English ni, dia satu-satu branding yang besar. Orang ingat sampai sekarang. Tak tahulah budak-budak sekarang Tapi kenal kalau lah. nak dapat job tu bukan senang. Kita kena pergi casting dia. Kau kena ambil 3 watak, sedih, gembira, menangis. Macam mana kau Watak nak sedih prove je kan? kan? Watak sedih. Weh. Maksudnya kita Nampak terus macam on. Marah. Woi! Game Islam Okay. lagi. Tak, so kita jangan teruskan. Kita berbalik kepada topik dia. Kita jangan lari banyak topik. Okay, so berbalik kepada cerita. Kalau dia nak belajar makeup pun, dia rasa macam itu adalah costing yang murah untuk dia. Kadang-kadang kita tak tahu dia boleh pergi belajar atau apa kan. Tapi dalam masa yang sama, sekiranya korang nak jadi apa yang kita panggil macam tu lah? Apa nak panggil nama dia yang kalau dia jual makeup tu? Apa? Founder. Founder lah. Founder. Okay, sekiranya kita nak jadi founder, ada juga costing, iaitu nak kena belajar dengan siapa, Ibu Hanim ke, nak pergi kelas itu ini. So sama je macam kita nak jadi doktor, masuk belajar, ada pitik-pitik yang support. Yes. Bukannya semua diorang ni yang kau tengok ni Fatah ke siapa-siapa Atta ke siapa-siapa yang ada kat sini lah, siapalah.
kita orang ni semua ada sijil, ada diploma. Ada belajar. Cuma kau macam kau tak adalah sebab dia keluarga tak berkemampuan. Tapi macam kita orang ada sijil, kita orang pergi belajar. Sebab pergi belajar, itulah backup plan kita orang. Betul. Kita orang tak ada dalam bidang ni. At least kita orang boleh kerja kat hotel ke, jadi bartender. Contohnya. Macam kau Fatah mungkin, sampai bila dah aku nak stream? Besok aku dah tua. Aku dulu ambil CJ belajar tourism. Tourism. Dalam tourism tu ada kelas Arab. Khaifah Luka. Ahlan wa sahlan. Shawarma. Aku nak tanya kau lah, Bah. Pasal trading kan. Kau nampak sekarang ni, ramai gila cendawan trader tumbuh. Pada usia muda, kau rasa patut tak diorang untuk ceburi dalam dunia trading ni? Aku tak berapa tahu sangat lah bab trade ni sangat. Cuma kalau macam aku cakap tadi awal-awal, kalau kau ada orang yang boleh guide kau, yang betul-betul macam contoh kau ada kawan yang boleh guide kau, yang kau nampak dia sustain, maintain, kau tak tengok dia pun tak kusut. Orang cakap dia nampaklah perubahan hidup dia. Kau try lah. Ikutlah dia. Betul. Kau kena ada orang guide juga. Betul. Sebab benda ni sama juga kita bincang awal, dari awal sampai ke hujung sekarang ni, belajar tu dulu. Betul, belajar. Memang kena belajar. Jangan terus pergi masuk bidang tu, keluarkan modal, kau tak tahu apa kau buat. Belajar dulu. Ambil take time. 5 months, 6 months belajar. Dalam belajar tu pun ada yuran pembelajaran dia juga sebenarnya. Memanglah kita perlu keluar modal juga kan. Jangan rasa semua benda free. Tapi kalau kau jumpa baik dengan Fatah, kau baik dengan siapalah Karat ke apa, jumpa dia orang, bang, saya betul-betul nak belajar. Tak ada masalah kot. Kita orang memang bagi percuma, tak pernah ada bayaran bos sebenarnya. Kau rasa tak macam tu dah? Tapi, sekejap. Rasa macam mana tu? Untuk dalam usia muda, ada aku nampak umur 15 tahun pun, 16 tahun dah nak masuk dalam dunia trading ni. Apa kau rasa? Bagi aku aku tak sarankan lah untuk yang muda-muda nak ceburi dalam bidang ni. Setuju? Sebab memang orang cakap perlukan ilmu apa tu semua kan. Bagi aku diorang fokus apa subjek yang sekolah dah bagi. Fokus dulu. Betul. Tapi tadi kau tanya aku 15 ke 16 tadi? Ke budak-budak lah. Budak-budak muda lah. Macam budak-budak muda, kalau kau ada duit yang banyak, boleh lah. Kalau pakai duit mak bapak lagi, jangan bagi tahu lah. sikit. Tak payah. Kalau pakai duit mak bapak lagi, bagi tahu sikit, bang. Bahlul kau. Sabar. Mak kau pakai duit pencen tu, nak bayar at 70 tu bahlul. Yang kau boleh guna pula untuk main saham ni kenapa? Cari modal sendiri dulu. Hui. Tak betul. Okay. Dengar ni. Kau nak buat apa pun, jangan usah mak ayah. Betul? Betul. Sebab aku pernah macam tu tu. Mak aku kata jangan, kau tak boleh. Kau pernah menyusahkan mak kau? Biasa. Aku dah biasa. Arwah mak aku ni dah cukup benci lah. Cakap dengan aku. Sebab apa? Cakap macam-macam dah tak faham-faham kan. So, kalau mak ayah, satu lah apa-apa pun bidang, tanya mak ayah. Mak, ayah saya nak buat ni, boleh tak? Kalau dia restu buat. Mesti berjaya. Apa pun. Betul. Kau jangan nak jadi ayam. Kau janganlah jadi apa DS tiba-tiba minta izin mak ayah kau. Tak boleh, Bahlul, jangan. Benda-benda yang baik. Mak, saya nak jadi doktor. Mak, saya nak jadi pelumba motor. Cakap, mesti kalau mak kata tak apa, mak redha, mak restu. Kau berjaya lah. Confirm lah, insyaAllah. Betul, confirm. Doa ibu mak tu ayah. gila weh. Tak ada hijab. Betul. Tak ada hijab Inilah sebab aku dapat hari ni. Ya. Tu. Mak aku sebelum meninggal dia kata apa, benda ni lah yang mak aku selalu doa. Alhamdulillah. 7 tahun lah aku kekal dalam bidang ni. 7 tahun. Kau tanya Fatah, kau pun sendiri tahu nak kekal dalam bidang ni susah tak? Betul. Kita nak fight dengan player-player baru, budak-budak baru senang. Nak jadi influencer sekarang senang tau. Senang kat TikTok tu. Asal viral je influencer. Aku dah tak dapat beza. Acik goreng pisang dengan influencer. Betul. Lagi 10 tahun akan datang. Betul. Setiap satu rumah ada 2 orang anak makcik tu confirm influencer. Tengok tak. Ini dari bidang influencer. Dia tahu lagi 10 akan datang ada ramai lagi big influencer. Macam tu juga kalau korang tanya aku dari pandangan umur 15 ke 16 tahun trading. Kita nampak dalam fasa 2025 ni korang dah tahu forex trading ni dah semakin didengari. 10 tahun lepas dengan tinggal sebelah kiri je. So why not? Macam kau punya soalan tadi cakap, ada cendawan yang tumbuh. Why not kita daripada sekarang mencegah sebelum teruk kat depan tu? Sebab kita tahu semakin berkembang dunia trading ataupun dunia digital nak buat pelaburan dalam digital ataupun teknologi je. So pendapat aku itu.
Tapi sekarang betul macam aku dengar Ni sikit fakta Aku dengar daripada GTA besok GTA baru nak keluar ni GTA 6 ni. Oi, aku tak sabar. Mei 2026. Yes, diorang nak buat tak tahu dah macam Bitcoin dalam trade dalam GTA tu untuk korang gunakan Bitcoin tu macam tu lah, aku lupa lah. Betul. NFT Dia panggil dulu, NFT. Itu dia panggil 4 tahun lepas dulu tak? Yes. Diorang dah plan lama lah. So coin tu yang diorang akan guna pakai. Dan kita boleh menjual, membeli Ya, dan kita betul. boleh buat profit dekat dalam GTA 6. Kalau nak tahu dapat tu. banyak benda ni gempak. Sebab benda ni kan dia dah kita ikut arus pemodenan tau. Yes. So ada benda yang baru. Kau bayangkan tak? Kau kita panggil coin lah, kita beli coin lah. So dia convert coin tu untuk kau beli property di dalam game. Dan kau nak jual property kau tu dia akan naik harga, Ada So demand coin dia akan mahal. Betul. Kau Dia bayangkan buat duit macam tu. kau masuk yang GTA, aku beli rumah teras dalam tu. Tapi- tak masuk dah. Tapi korang perasan tak sebenarnya gerakan diorang ni Dah lama dah. 5 tahun lepas waktu Betul, COVID 5 tu diorang implementkan NFT supaya korang tak payah keluar rumah, korang nampak itu ini, korang boleh tak payah pakai baju, korang beli baju harga ni, tapi kalau orang tu tak ada harga tu, harga ni boleh demand dan sebagainya. Kau tengok dia implementkan dalam game GTA dulu. So kau kena get ready lah. 10 Betul. tahun akan datang apa Memang gila, jenis weh. penjagaan yang tak logik pun akan jadi lah. Betul. Dan kau kena kreatif. Hidup ni kena kreatif. Kau And last sekali Babos nak tanya ni. Macam mana untuk dorang ni yang tengok video ni kita kena tekan sikit lah suara kita. Boleh pula kena tipu juga dengan scammer. Aku pun sendiri pun kan. Ada orang tertipu dengan muka. Macam mana? Ya, ada. Ada orang Dia tertipu. transfer? Yes. Dia cakap okay ni Abah Bos punya group yang orang cakap apa untuk saham lah. Pelaburan Guna lah. muka aku. Ambil muka aku dekat IG, buat satu group dekat Telegram, gunakan muka aku. Budak tu kena tipu beribu-ribu. Bukan sikit. Yang aku maki budak bangang. Mana punya bodoh Pelaburan boleh apa bakal tu? bagi 1,000, minggu ni minggu depan dia bagi 10,000. Dajjal pun mendengar kau tahu. Tengok bangang kau ni. Betul. Dajjal pun tak boleh nak mampu nak bagi kebodohan kau ni. Betul. Ya Allah, takkanlah kau tak boleh fikir logik. Siapa punya hamba Allah nak bagi kau bagi dia 1,000 hari Senin, hari Jumaat aku bagi kau 10,000. Cakap aku. Semudah ABC, baik dia buat sendiri je. Kerajaan pun tak boleh nak bagi kau. Yalah. Kalau kau jumpa dengan Perdana Menteri boleh lempang dengan kau. Aku rasa budak tu dah berubah lah. Dah berubah. Berubah dah dia. Berubah selepas terkena. Aku betul lah. Aku marah lah sebab apa? Bila kau kena tipu macam ni, tak mustahil besok ada lagi ramai yang percaya. Sebab bila kau transfer, itulah bukti yang dia akan gunakan, yang orang transfer untuk ditipu orang lain. So kita kena bijak lah. Betul lah. Bijak. Tak ada. Saham cepat kaya yang kau bagi dia 10,000, dia gandakan tu, itu tak ada. Mengarut. Berbalik kepada kita punya ilmu tu, kalau orang ini yang bereducation, dia akan transfer Dia tak? takkan kena tipu. Tak. Sebab dia ada ilmu. Itulah perakhirannya. Orang yang bodoh yang selalu kena tipu dengan scammer ni. Tapi jaga juga mak ayah kita. Aku cakap mak ayah kita ni bukan tak berilmu, cuma dia tak tahu teknologi. Betul. Okey, banyak mak ayah orang kita. Kalau budak yang macam tu bodoh lah. Kalau budak-budak umur 20 kena tipu bodoh lah. Tapi kau jangan terpedaya dengan diorang ni pun ada ilmu sihir dia orang. Model operandi dia. Pukau. Oh. Member aku pernah kena pukau daripada telefon. Pergi CIMB, keluarkan duit cash, transfer dekat dia. Dia tak tahu apa dia buat. Uish. Ada. Boleh by phone. Kau kena ni macam robot lah. Kau kena phone. Awak transfer dekat saya, bapak member buka transfer online bagi 2,000. Dia pun tak tahu kenapa dia transfer dia kena tu. Dia tak sedar apa dia buat. Sekarang pukau lain macam. Aku cakap. Pukau dulu, tepuk bahu dulu kan. Tak. Sekarang teknologi. Online. Yes. Kau scammer sekarang. Kamu hantu ada office. Hantu ada office. So, Kayak apa? Yang pagi-pagi call aku suruh settlekan duit ni, scammer ke? Bukan. Tak. Kadang-kadang
Kau tak bayar lambat bayar kereta. tapi Aku ingat betul. tu scammer ke? Aduh. Tapi aku cakap ada orang yang tertipu dengan scam ni bukan sebab dia lemau, dia tak ada ilmu. Cuma kadang ada juga yang terkena dengan sihir, ilmu pukau ni apa semua. Cuma kalau engkau yang bodoh tala baca sendiri, baca dekat Telegram, kau pun percaya, kau pergi transfer. Oh ni betul ni. Tak kena pukau pun. Itu memang benar betul akal kau lah. Kau pergi ambil SPM kau tu, keputusan kau tu kau pergi liquid kan. Tak payah aku kena keputusan. Kejap. Aku ada satu abang saudara tau. Oh right. Abang saudara aku ni, dia antara salah satu orang yang terkena tu. Ya. Kau nak dengar cerita dia? Boleh. Alright. Cerita dia mula macam ni. Nama channel dia Bomoh. Bomoh penarik duit. Betul. Jadi Bomoh penarik duit ni, dia bagi tahulah, kau masukkan 500, aku akan gandakan 10,000. Dia dah masuk, dia dah transfer dah 500. Lepas tu bila dia nak ambil balik duit dia, Bomoh tu cakap, duit ni masih belum lepas lagi, awak kena transfer lagi 300. Dia transfer lagi 300. Bomoh tu cakap, duit awak dah digandakan, awak kena transfer lagi. Dia transfer lagi sampai RM2,000 Dan RM2,000 tu lah dia pinjam daripada Hafiz. Dan apabila Hafiz tengok, bang, kau dah kena tipu ni. Sebab apa tau? Aku baca Telegram dia, dia nama Bomoh penarik duit. Jam 7 duit akan masuk. Bomoh tu dia buat macam ada waktu pula duit tu boleh masuk dan transfer. Yang aku tak faham juga kenapa dekat abang saudara kita orang pergi transfer tu. Yalah, kadang bukan benda siapa yang nak kena tipu dah. Betul. Siapa yang dalam dunia ni kau cakap aku nak kena tipu. Ini hari aku nak kena tipu. Dia macam ni lah Babos. Bagi aku lah, aku rasa lah, apabila kita berada dalam keadaan terdesak, Yes. kita lagi senang mudah untuk ditipu. Betul. Fatah Ini yang betul ni. fatah yang Ini baik. baru yang fatah yang kita nak. Betul. Orang yang terdesak ni dia akan buat apa je untuk dapatkan Betul. apa yang Untuk dia nak. dapatkan, betul. Yes, tu yang macam bila aku cakap dia tertipu, bukan dia tertipu sebab dia bodoh ke apa, sebab dia terdesak tu. Aku nak duit. Aku nak duit, aku perlukan duit. Tak apa, gamble je lah. Itu yang keluar perkataan gamble tu. Gentle lah. Apa jadi. Gentle lah kan. Berbiji tak berbiji lah. Tapi kan, apa pandangan kau tentang seorang trader? Trader ni kaya ke? Ada yang kaya, ada yang kayap. Bukan semualah. Betul. Sebab apa? Antara dua tu ke? Kaya dengan kayap je ke? Ada yang dia relax. Ada aku jaga kawan aku ni, yang seorang ni dia macam, kau kerja apa ni? Tak buat apa duduk rumah. Tapi dia cakap, adalah. Macam tapi fantasi bila je tu. aku Macam fantasi je tu. Aku tak tahu lah kan. Okay. Tapi dia macam orang yang duduk dalam dunia ni, dia boleh pilih untuk ke depan, untuk dia relax, untuk santai. Orang yang tahulah. Ada yang dia memang naik jet pejuang ke apa ke tunjuk. Bukan aku cakap. Contohnya mungkin dia pergi mana, pergi ke US ke UK. Dia pergi US naik private jet. Okay. Dia tunjukkan apa yang ada. Maksudnya kat situ dia tunjukkan. Dia kena tunjukkan supaya nak orang trust kat dia. Dia boleh jadi something dalam bidang ni. Kalau engkau tak ada apa, so mungkin orang macam, ya betul ni. Engkau pun naik apa, kau pun naik Chris, kau nak ajak aku, contoh yang tu kan. Contoh lah, bukan aku rendahkan orang. Tapi engkau kena, sekarang ni zaman orang percaya dengan apa yang kita ada. Betul. Orang percaya dengan apa yang kita Kau ada kereta Myvi, kau bual pasal juta-juta, orang tak percaya. Cuba kau datang bawa cantikkan Range Rover. Kau tak payah cakap pun. Dek nak join dek? Boleh bang. Boleh lah bang. Kau bawa Myvi ni, kau cerita daripada pukul 12 ni sampai pukul 7. Nanti saya fikir bang. Betul tak? Betul. Pandangan manusia ni bermula daripada mata dulu. Kita punya kepercayaan ni bermula daripada mata. Sama kau tengok awek. Kan? Kau nak percaya, kau nak kat dia mula daripada mata dulu. Tak ada kau daripada hati ni. Daripada hati. Tengok muka dulu. Betul tak? Mata lu. Lepas tengok muka Tu direct. Macam cakap tunjuk dia muka. Lepas tengok muka tengok apa? Tak. Betul tak? Orang zaman sekarang cakap. Teruskan tu. Mata dulu. Okay, apa tentang mata lu? Weh, logik tu. Betul. Orang cakap, saya tak kisahlah perempuan ni hodor ke apa, saya tengok hati. Kan?
Tanpa kita jauh-jauhkan lagi topik kita, adakah kita nak close the profit? Wahai Batasi. Rasanya kita dah boleh close the profit. Close the profit. 1 jam 13 minit. Terima kasih kepada Abah Bos lah. Alhamdulillah. Tapi aku sebenarnya nak buat 2 jam. Dia tak boleh, dia orang minit limit dia 1 jam 15 minit. Mungkin ada next episode mungkin kau komen lah. Mungkin kalau nak lagi Abah Bos, boleh? Mungkin kau nak sambung yang pasal cerita awet tu. Betul. Tapi nak aku close ke? Boleh. Okay. So apa-apa pun nak ucapkan terima kasih kepada Abah Bos kerana telah menghadiri untuk podcast kita iaitu Carat Podcast. Alright. Kita mengharapkan kita akan jumpa lagi di episod yang akan datang. Jangan lupa untuk like, share dan juga komen di bawah. Jom kita sama-sama close the profit. Aku tahu betul. Jumpa lagi next time. Mantap. Thank you lah Abah Bos. Thank you. It comes away and I can't control it. Hiding under the bed, in my body, in my head. Why won't somebody come and save me from this making it?